Ada apa? Ma, Danny rasa apa yang Mama cadangkan kemarin tu, itu bukan cadangan yang baik, Mama. Ya. Bukan cadangan yang baik. Betul. Kenapa? Riana dah setuju? Dia setuju sebab dia takut dengan Mama. Danny pun sendiri takut dengan Mama. Tak apa, Mama jangan risau. Nanti Danny jumpa dengan Riana, kita bincang pasal hal ni. Ya, okey, Mama? Ya. Dani nak tunggu Azura. Mama percayalah cakap Danny. Danny yakin sangat Azura tu akan balik pada Danny. Dia bila marah dia akan cakap macam tu. Mama tunggu je. Percaya cakap Danny. Kalau dia datang balik, nak jilat ludah dia sekalipun, Mama tak akan terima orang yang mempermainkan maruah keluarga kita. Dan Mama tak akan terima orang yang tak ada adab masuk dalam rumah ni. Faham tak? Mama, tolonglah. Janganlah macam ni. Dah cukup. Selama ni Mama dah ikut cakap Dani. Dani nak bertunang dulu dengan Azura. Sudah. Dah habis dah. Sekarang ni Mama nak Dani ikut cakap Mama. Tak, yang Dani susah sangat nak terima Riana ni kenapa? Dia tu bukan tak bijak tau. Dia ada degree. Rajin bekerja, cantik. Apa lagi yang Dani nak? Tak payah nak buat muka, ya. Sekarang ni Mama dah buat keputusan. Bulan depan, Dani dengan Riana menikah. Takkan lama, cepatnya. Ma. Senyum semanis gula, indah tiap bicara, bagai tiada nota, hati rela dirata, bagai menunggu pinta, jatuh di tapak tangan, hanya aku seorang, merindu dia datang, aku tak kisah, tinggalkannya, tak ingin resah, kerananya kalimuran. Daklah. Gap lagi. Awak ingat saya tak tahu ke semua ni plan awak? Plan saya? Saya kajak awak kahwin. Kau tak sebabkan mama awak pujuk saya, mak saya pujuk saya, sebab tu saya setuju. Ya, sebab awak tu mata duitan. Apa? Awak ingat saya tak tahu ke berapa mama saya tu offer kat awak? Ni dengar sini jangan harap satu sen pun saya nak bagi kat awak tau. Oh, tak nak bagi satu sen. Kalau macam tu tak kisahlah, lepas sebulan keluar headline cakap usahawan terkenal gagal bagi isteri dia nafkah. Look, saya tak nak main dengan perkahwinan ni. Sebab perkahwinan satu benda yang mulia. Saya harap awak faham apa yang awak lafazkan masa kita akad nikah semalam. Macam mana? Dani dengan Riana suka tak rumah ni? Cantik? Suka. Tapi kan Mama, dia sebenarnya lagi cantik kalau Dani dengan Riana tinggal serumah dengan Mama. Mana boleh. Dani dengan Riana baru kahwin. Orang kahwin ni kena ada privacy. Tapi tak apa. Anggap rumah ni sebagai hadiah perkahwinan korang. Ya? Ya. Tapi, Datuk... Aziz, sekarang ni kita dah berbesan. Tak payah nak panggil saya dengan panggilan-panggilan